Guys, tadi aku ada ternampak lah kat dalam media sosial kan. Pemasyuran yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Aku tengok ni apa pasal pula buat kat Melaka pula tu. Tapi, pemasyuran yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan buat kat Melaka. Ui, pelik ni. Kan? Lepas tu, Tuanku Besar Negeri Sembilan masih ada lagi. Di Singgasana sana masih sah lagi sebagai yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Masih duduk lagi di Istana Negeri Sembilan. Dan diperakui oleh Kerajaan Malaysia. Adalah Tuanku Negeri Sembilan yang sah. Jadi, macam mana pula boleh ada kemasyuran Tuanku Besar Negeri Sembilan yang baru dan dibuat di Melaka? La ilaha illallah ni. Apa cerita ni? Dia sebenarnya kalau nak buat kemasyuran Tuanku Besar Negeri Sembilan ni, kenalah turunkan dulu dan di Pertuan Negeri Sembilan yang ada sekarang ni. Dan untuk menurunkan Tuanku Besar Negeri Sembilan ni, ada dua je cara dia. Satu, Tuanku Besar Negeri Sembilan melepaskan jawatannya. Berhenti sendiri. Kedua, dipaksa. Okey, yang pertama faham. Yang kedua ni, dipaksa. Dipaksa ni dia ada pula dia punya sebab-sebab tertentu. Seperti, satu, sekiranya beliau uzur ataupun gila, ataupun buta. Kedua, mempunyai sifat yang hina. Ketiga, mempunyai sifat yang keji. Keempat, dengan sengaja tidak mengendahkan perlembagaan. Tapi masalahnya sekarang, Tuanku Besar Negeri Sembilan yang sah, ada lagi sekarang ini, tidak melakukan semua perkara-perkara yang boleh menyebabkan beliau digugurkan atau dipecat. Jadi, aku pun jadi pelik. Macam mana boleh ada kemasyuran yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan yang baru? Macam mana ni? Dan kalau pendapat aku, maknanya yang berlaku di Melaka, yang dibuat di Melaka itu, tak sah lah. Jadi, sekarang kita kekal bersama dengan Tuanku Besar Negeri Sembilan yang sedia ada. Dan beliau juga masih diiktiraf, diperakui sah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan oleh Kerajaan Malaysia. Assalamualaikum semua.